sakit lutut, sakit pinggang, lemah bahagian kaki, tak mampu berdiri lama. Ambil satu kaki, letakkan di atas lutut macam ni. Siapa yang masalah dia terlampau teruk, dia akan jadi macam ni. Dia akan ternaik. Ini terlampau teruk. Tapi kena usahakan juga. Buat setakat mana mampu. Sepatutnya letak tak sakit. Siapa yang macam ni dah terlampau sakit, anda kira je. 1, 2, 3, 10 saat letak bawah. Cukup. Boleh tukar kaki. Kiri pula. Kira 1 sampai 10, 1, 2, 3, 10. Cukup. Tetapi siapa yang masih mampu, ikut saya. Tangan halakan ke arah sini. Kaki yang menapak. Bukan hala ke sini. Sini tak ada kaki. Hala ke arah kaki yang menapak. Turunkan badan. Turun. Anda akan rasa sakit dekat sini. Okey. Tahan saja. Yang boleh sikit, sikit. Ikut kemampuan level masing-masing. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Okey, ingat perubahan akan berlaku bila anda konsisten. Okey, tukar kaki. Halakan tangan ke arah kaki yang menapak. Turunkan badan sejauh mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Naik, tarik nafas. Buang. Satu senaman ni, kalau anda konsisten, anda akan nampak perubahan dia. Siapa yang ada masalah sakit urat saraf dan telah cuba pelbagai jenis minyak urut tapi tak nampak apa-apa perubahan, apa kata anda bagi satu lagi peluang kepada diri anda untuk cuba minyak RG. Dah ramai pesakit yang cuba minyak ni dan bagi tahu minyak ni berbeza daripada minyak lain yang mereka telah cuba. Saya akan bagi sekali percuma pelbagai video untuk rawat urat saraf. Anda boleh baca list yang saya tunjuk. Klik beg kuning sekarang sebelum stok habis.